Kena terus. Pencil Silver Dog. Selesai ni kita akan rilis ke dalam tong ais. Okay guys, hari kedua kita bersiap-siap nak keluar. Semua dah breakfast. Hari ni kita masuk ke Taman Negeri Halabala. Tengoklah hasil macam mana ni. Mesin hari kedua. Yalah, nak banyak tu. Cukup Ya. Ni mak lah. Penuh. Saya. Ganak. Foto. Kalau sayang tak buat emok. Okay guys, kami sekarang rehat dulu pukul 12. Setakat ni buat aku ada 4 ekor. Tapi aku kupau 4 ekor. Nabil 3 ekor, tekong seekor. Sedap. Menu kita. Aku pun suka tekong. Tapi aku dah wasak tak kena aku dua. Kalau makan. Itu ang. Kak. Tuh. Kelelok. 2 kali malah. Saiz. Ada saiz. Ambil saiz. Alhamdulillah. Sekali ambil saiz terus. Belum sikit lagi. Baru betul sebarau. Alhamdulillah. Sebarang yang dicari. Makan pensel yang sama. Silver Dog 90 mm. Pensel Silver Dog. Selesai ni kita akan rilis
ke dalam tong ais. Teko kata, release. Bismillah. Kena terus. Ada. Oh, first cast lah kena. Dah. Biasa je. Biasa je. Allah. Alhamdulillah. First kata kena. Hei, macam lama tunggu. Dia hak kau lagi. Ikan ketiga guna yo pensel ni. 3 ekor ah dah pensel ni. Mantap. Tuh. Kena. Hehe, kena juga. Ada. Saya. Ini banyak. Allah. Alhamdulillah. Oh, saya juga. Mantap. Alhamdulillah. Mari ambil gambar tekong. Tekong kena. Mantap saiz. Jom kita nak gerak balik ke rumah rakit. Keadaan tengah ni beralun sikit. Kita cuba balik. Mantap awadi 50 cm. Lupa ni. Ani lupa. Dia tu suhu. Potong. Macam apa? Kena. Bukan. Sungai tu sampai apa tu? Bowel lah mana. Sampai ni, sampai Selisin, sampai tu. Kau yang awal. Nasi kaumok. Menu hari terakhir. Breakfast. Woi. Kacau hari ni. Oh, kena. Mantap. Kena. Okey.
Mana kenyau? Alhamdulillah. Lapar ni. Alhamdulillah. Strike awal pagi guys. Seberapa kau mau? Ikut pecah-pecah. Pencil di hak kau. Silver dog lagi. Makan tepus. Tunggu siap. Ada lagi tak? Double strike. Double strike. Double strike. 2 ekor. Oh, Sekor lepas. lucu tak seekor? Sekor lepas. Seekor lagi dah. Dah rest sikit tekang. Ui. Oh, pasal dekat. Double strike dengan boat dah. Kita nampak. Dia satu lari kanan, satu lari kiri. Cuk ah. Ikan pun berasa berotoh dok. Jom guys, kat Bukena mah kita nak gerak balik ah. Weh, Pak I nak tengok lampar aku ni. Lagi besar dah sebarang. Lampar 50 cm. Sesi bedak-bedak ikan. Alhamdulillah rezeki masing-masing. Alright, sedikit laporan total hasil trip kami ya. Kami 6 biji boat. And hari pertama kami beli dalam 62 ekor. Total 6 biji boat lah. Hari kedua 37 ekor. And hari ni, hari ketiga 67 ekor. So total 166 ekor. Hasil daripada 6 biji boat 12 pemancing. Alhamdulillah semua ada rezeki masing-masing. Tak ada siapa kumpau. Cuma saiz lah. Kami target. Aku ada sediakan hadiah lah. Kalau siapa boleh dapat 50 cm ke atas paling banyak. Tapi malangnya tak ada siapa dapat 50 cm. Paling besar pun 48 cm. Lepas tu 45, 44, 43, 42. Ha, ya, saiz tu lah. Lepas tu yang kecil pun banyak lah. Siapa pun alhamdulillah semua gasak. Dan semua berpuas hati. Okay, so kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. 50 cm.